Ya, mudarrisatun. Aywa. Itu dia yang ada dekat topik 1. Jadi hari ini insya-Allah, sekarang insya-Allah kita akan buat perbualan lah antara kita seperti semalam, tapi kita gabungkan ketiga-tiga sekali lah semuanya. Okay. Idea asal adalah kita tak tengok buku. Ataupun lebih tepat lagi, yakni kita cuba berbual dari hafalan. Okay. InsyaAllah lah kita cuba. Hiwal 1 sampailah hiwal ketiga. Perbualan 1 sampai perbualan 3 untuk topik 1. Kita ada 3 topik kan? Topik 3 pula. Topik 1. Kita ada 3 topik kan? So insyaAllah lepas ni kita dah boleh start dengan topik 2. Mungkin esok ke kan? Okay. Jadi, apa tunggu lagi? Kita tengok siapa yang sudah ready untuk buat perbualan. Mari kita lihat. Hiwal 3 masih ada yang belum hantar hafalan lagi. Okey, khair insya-Allah. Rasanya tak ada masalah juga. Baik. Allahumma salli ala sayyidina. Semalam kita ada bincang tak perbualan ketiga? Ada kan? Tak silap rushing. Betul tak? Semalam kita ada bincang tak? Hiwal ketiga, surah hafal. Ada akhi huwa mudaris. Yang mana? Ada muka surat 17. Ada tak Ustaz Surah? Ingat. Ustaz suruh hafal je. Tak sempat. Tak sempat. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin Ustaz tak sempat nak tasmi'. Ustaz nak skip tasmi' tapi terus kepada kita cuba. Okey. Jadi tolong ingatlah macam mana nak sebut ini abang saya, dia seorang guru, dan ini kakak saya, dia seorang guru. Sama jugalah ini kawan saya, dia seorang pelajar, ini kawan perempuan saya, dia seorang pelajar. Okey, sekarang biar Ustaz tunjuk contoh. Okey, kita ada nama-nama ni, Ustaz try dulu. Ustaz dengan Ukhti Asmah. Boleh? Ukhti Asmah ada sini? Ada Ustaz, ada. Okey, nah. So insya-Allah kita akan cuba tanya daripada hiwal 1, hiwal 2 dan juga hiwal 3. Untuk hiwal 3 ni, bila kita kenalkan abang, kenalkan kawan, kita yang jawab ni, jawablah jawapan yang ringkas, ahlan wa sahlan. Okay, kita cuba lagi cuba daripada awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muki. Ana ismi Asmah. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khair. Wal kaifa haluka anta? Bi khair walhamdulillah. Min aina anti? Ana min Seremban. Hal anti Serembaniyatun? Ana Serembaniyatun. Ma jinsiyatu Ustaz, salah. Betul. Wa ma jinsiyatuka? Betul. Man jinsiyatuka? Bukan man tau, tapi ma. Oh, ma jinsiyatuka? Ana Turki, ana min Turkiya. Hada akhi huwa mudarris, hadihi ukhti hiya mudarrisah. Ahlan wa sahlan. Betul. Hada sadiqi huwa talib, hadihi sadiqati hiya talibah. Ahlan wa sahlan. Okay, cantik. Begitu. Okay, daripada hiwal 1 sehingga hiwal 3. Kalau Ustaz buat tanpa baca lah. Kalau anda semua mungkin ada yang jeling-jeling ataupun tidak. Lagi bagus yang tidaknya. Okay, tak apa. Tak ada masalah. Kita cuba sampai jadi. Okay, sekarang Ukhti Asmah dengan Ukhti Fadilah boleh? Boleh. Okay, cuba Ukhti Asmah. Tanya macam Ustaz tanya tadi. Dekat Ukhti Fadilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muki. Ismi Fadilah. Kaifa haluki? Bikhair, alhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Ana bi khair, alhamdulillah. Terus. Min aina anti?
Ana min Selangor. Ana min Selangor. Hal anti Selangoriun Ustaz? Kalau perempuan, Selangoriatun. awak Selangoriatun, Selangoriatun. betul. Nah, Selangoriatun. Naam. Ana Selangori. Selangoriatun. Ana Allah. min Ana Selangoriatun. Awak, Ana min Selangor. Ana Selangoriatun. Kemudian tanya dia balik, awak pula apa warga negara? Wama jinsiyatuki anti? Ana Serembaniyun. Ana Serembaniyatun. Serembaniyatun. Ana Seremban. Ana min Min Seremban. Seremban. Bagus. Nah. Bagus. Ada. Teruskan Ukhti Asma. Saya ini. Hadza akhi Kalau tak ingat baca pun boleh. Kalau tak ingat boleh tengok. Nah. Lepas tu nanti boleh tak tengok. Okey. Nah. Ini abang saya, dia seorang guru. Tengok. hadza akhi huwa mudarrisun. Ya. Ukhti Hadihi. hadhihi ukhti hiya mudirasatun. Mudarisatun. Ahlan wa sahlan. Kawan pula. Hadza sodiqi. Bukan. Ukhti Asma tak habis lagi. Hada sadiqi. Asma tanya. Hadza sadiqi huwa Muhammad dah. Dia pelajar. Huwa talib. Huwa talibun. Hadihi. Hadhihi sadiqati hiya Ya. talibatun. Ahlan wa Ahlan sahlan. wa sahlan. Okey, nampak kan Ukhti Fadilah? Macam mana kita tanya? Okey, macam ni lah daripada susunan ni. Tanya nama, tanya khabar, dari mana, adakah orang Turki, perkenalkan abang kakak dan juga kawan. Okey. So kalau sudah nampak Ustaz masukkan grup kecil, kemudian Ukhti Asmah dan juga Ukhti Fadilah tanya baliklah. Ukhti Fadilah pula tanya. Lepas Ukhti Fadilah habis tanya, Ukhti Asmah tanya balik. Okay. Dah Ukhti Asmah habis semua tanya soalan apa semua. Lepas tu Tanya Ukhti balik. Fadilah tanya balik. Sampai Okay. semua orang dapat 5 pusingan. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Okey, kita masukkan kumpulan kecil dulu. Nah. Ustaz buka dulu. Kita padam nama. Sekejap. Okey. Fabila dan juga Asma. Okey, yang Ukhti Fadila dan juga Ukhti Asma boleh tekan join. Lepas tu mulakan perbualan, okey? Latih sampai lancar. Sampai tahap tak tengok pun. Okey, bagus. Terima kasih. Sekarang kita lihat sahabat kita yang lain. Yang ni kita KIV. Ukhti Akhifaz. Akhifaz ke Ukhtifaz? Tak silap. Ukhtifaz lah. Okay, dia tak ada hari ni. Ahmad. Aina Ahmad? Ahmad ada sini. Ahmad tiada. Okay, Muhammad Ismail. Hal anta huna? Okay, Muhammad Ismail ada. Dengan Ukhti Nursinah. Okay, ada. Nampak kan kita punya sahabat buat macam mana? Okay, sekarang Akhi Muhammad Ismail dengan Ukhti Nursinah. Naam. Hiwal 1, Hiwal 2 dan juga Hiwal 3. Okay. Cuba tanya. Boleh mula. Apa tanya dulu Ustaz? Akhi Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Muki. Ismi Baik. Nursina. Tanya nama, tanya khabar. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bil khair. Wa
Ukhti Nur Wa, Sinah wa, dia wa, tanya balik khabar. wa kaifa hal wa kaifa haluka ya anta? Okey, fahaluka anta. Tak ada ya anta. Wa kaifa haluka anta? Ayah. بخير والحمد لله. Terus, reward kedua. من أين أنت؟ Ana ana min Malaysia. Okey, Hal terus. Adakah awak orang Malaysia? Macam mana? Akhi Ismail. هل أنت ماليزيا؟ Naam, Malaysia. naam. Ana Malaysiatun. Hmm. Ana Dan min Malaysia. okey, dan Ukhti Nur Sinah bila jawab soalan saya orang Malaysia, ya saya orang Malaysia, kita nak kena tanya Akhi Ismail balik. Apa warga negara kamu pula? Nah, Okey. Mama. Wama jinsiyatuka. Okey, bagus macam tu. Sekarang Akhi Ismail cuba tanya balik. Hal anti هل أنت ماليزيون؟ Malaysiatun? ماليزياتun؟ Naam. Ana Malaysiatun. Ana min Malaysia. Okey. Wama. Wama jinsiyatuka. أنا من ماليزيا. أنا ماليزيون. Okey, boleh. Ana min Malaysia, ana Malaysian. Apa dari warga negara kamu? Saya dari Malaysia, saya orang Malaysia. Ataupun nak terbalik, saya orang Malaysia, saya dari Malaysia. Okey, bagus Akhi Ismail. Hiwar ketiga. Baca pun tak apa. Nah, tapi nanti cuba masa ulang-ulang tu sampai tak tengok langsung. Yang ketiga dia lagi ya, Ustaz. Ustaz hanya Betul. Akhi Ismail lagi. Okey. Haza apa tadi? Haza. Ini abang saya. Dia Haza. seorang guru. Haza. Akhi. Aku ah. Akhi, abang saya. Dia seorang guru. Huwa mudaris. Lepas tu saya jawab Ustaz, ahlan wa sahlan. Betul, tapi selepas dia bagi tahu kakaknya sekali. Okey. Ini abang saya, ini kakak saya. Nah, Haza. Akhi. Mudarrisun. huwa mudarisun. Wa huwa Macam ni. mudarrisun. Okey, hadihi. Hadihi. Ukhti. Talibatun. Hiya mudarisatun. Mudarrisatun. Hiya mudarisatun. Ya mudarrisatun. Okey, naam. Lepas tu, ahlan. Ahlan wa sahlan. Naam. Lepas tu kawan pula, hada. Yang tu dia lagi Ustaz. Dia lagi ya. Betul, dia lagi. Hada sadiqi huwa talibun. Hadihi Hada. sadiqati. Haza sadiqi. Talibun ya? Huwa talibun. Naam. Huwa talibun. Hazihi Hadihi sadiqatun. sadiqati, kawan saya. Sadiqati. Hazihi sadiqat. Sadiqati. Hiya. Hiya Talibatun. Bagus. Ahlan wa sahlan. Okey, cantik. Nanti Ukhti Nur Sinah boleh bincang dengan Akhi Ismail. Okey. Macam mana cara baca yang betul dan sebagainya. Ulang balik lah. Boleh. Lagi lift pula Ustaz. Macam mana? Sekarang Ukhti Nur Sinah akan tanya Akhi Ismail pula. Lepas Akhi Ismail dah jawab, nanti Akhi Ismail pula tanya balik. Pusing-pusing sampai setiap orang ada 5 set. Okey, 5 pusingan lah. Okay, tapi sekarang Ustaz invite dulu, nanti tekan join dalam skrin lah. Skrin tu dan tidak ada tulis join now ataupun apa. Okey, sekejap. Ini okey. Boleh tekan now.
Okey, sekarang kita tinggal yang lain. So Muhammad Ismail dan juga Ukhti Nalsina. Yang lain masih belum dengar hafalan. Ukhti Sabihah ada. Ukhti Umiza? Boleh. Umiza tak ada. Azmi. Akhi Azmi, hal anta huna? Ya. Azmi Ya, ada kat sini? Naam. ada. Okey. Ya, nah. So kalau ada, nampak kan macam mana kita kawan-kawan buat? Kawan-kawan kita buat. Nah, InsyaAllah. cuba sekarang Ukhti Sabihah yang tanya Akhi Azmi. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma ismuka? Ismi Azmi. Kaifa haluka? Bikhair, alhamdulillah. Dan tanya balik, apa khabar? Wa anti. Wa kaifa haluki anti? Ya, wa kaif haluki anti? Ana bikhair walhamdulillah. Min aina anta? Ana min Bukit Mertajam. Hal anta Bukit Mertajamiyun? Naam, ana Bukit Mertajamiyun. Wama jinsi tuki? Bagus. Ana Kuala Lumpur. Ana Kuala Lumpuriyatun. Ana min Kuala Lumpur. Bagus, lancar. Terus. Yang ketiga. Ini abang saya, ini kakak saya, dia orang guru. Nah, Siapa tak? Ukhti Sabihah. Nah, Ukhti Sabihah yang tanya, dia habiskan. Nah. هذا أخي هو مدرس. هذه أختي هي مدرسة. Ahlan wa sahlan. هذا صديقي هو طالب. هذه صديقتي هي طالبة. Ma'assalamah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah belum lagi. Nah. Okey. Ma'assalamah. Okey, nah, bagus. Sekarang cuba Akhi Azmi pula yang tanya Ukhti Sabihah. Okey? Nanti Ukhti Sabihah guide dia lah. Nah, boleh? Right, cuba. Okey, cuba. Sekarang Ustaz masukkan dalam grup. Akhi Azmi dan Ukhti Sabihah boleh tekan join. Okey, nampak tak dia keluar join? Tekan je. Okey, bagus. Masya Allah. Yang lain sudah masuk. Ukhti Sabihah, Akhi Azmi. Nah, kita ada Mas Mizah. Aina Mas Mizah? Wan Kartini. Okey. Mas Mizah, dah nampak kan macam mana kawan-kawan buat? Nah, cuba. Terus tanya Ukhti Kartini. Assalamualaikum, Mas Muka. Mas Muki. Kartini perempuan. Nah, lagi sekali. Jadi, Assalamualaikum, Mas Muki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Wan Kartini. Kaifa haluka? Kaifa haluki? Astaghfirullahaladzim. Kaifa haluki? Khair, alhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Wa kaifa haluki anti? Bikhair, alhamdulillah. Min aina anti? Ana min Terengganu. Hal anti Malaysiatun? Naam, ana Terengganu. Ana Terengganu-niyun. Okey. Dia tanya, awak orang Malaysia ke? Ya, saya orang Malaysia. Naam, ana Malaysian.
Malaysiatun. Okey. Malaysiatun. Ini dia balik. Awak pula apa warga negara? Apa warga negara awak pula? Naam. Wama. Wa ma jinsiyatuki? Okey. Ana Malaysiatun. Ana min Malaysia. Okey, bagus. Masya Allah. Terus. Mas Miza. Ini abang saya, ini kakak saya. Naam. Hadza akhi huwa mudarris. Akhi ukti hiya mudarris. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi huwa talibun. Betul tak? Talibun, betul. Hadhihi sadiqati hiya talibah. Talibun. Ahlan wa sahlan. Okey, bagus. Masya Allah. So, Ukhti Mas Miza dan juga Ukhti Kartini sudah sedia untuk buat perbualan semua sekali. Okey, jap. Ustaz masukkan dalam grup. Okey. InsyaAllah. Cuba buat perbualan sampai lancar lah. Nak ulang banyak kali. Okey, Mas Miza. Puteri Anum. Kartini. Okey, boleh tekan join. Okey, yang berbaki belum dengar lagi. Nah. Yang berbaki Ustaz belum dengar lagi. Ukhti Nuriah ada sini? Ukhti Nuriah tak ada. Nur Mazati tak ada. Nur Syafiqah ada. Nah. Ukhti Nur Syafiqah, kaifa hal? Okey. Assalamualaikum. Oh, kita anda sekejap Belum balik ni. Oh, dah keluar dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara Ustaz keluar balik lah. Macam mana? Alamak. Kalau sekarang? Testing. Tak ada dah. Nah, sekarang okey lagi. Buat apa tu? Macam mana boleh hilang? Tak, tadi saya pasang speaker. Betul lah. Dia apa ni? Rakam balik suara Ustaz dari speaker. Nah. Okey. Ukhti Syafiqah dah ready ke? Perbualan 1, 2 dan juga 3? 1, 2 je. Yang 3 tu belum. Yang 3 tu baca lah. Okay? Kalau baca boleh lah. Yang ketiga tu baca. Nanti masa latihan dengan kawan tu, cubalah sampai ke tahap tak perlu tengok langsung. Boleh? Boleh. Okey, kita cari partner. Ukhti Raudah ada? Ukhti Raudah tak ada. Ukhti Nur Mazati dah masuk. Tapi dia keluar balik now. Puteri Hambali tak ada. Zanizan Abdullah tak ada. Muhammad Firdaus dah keluar. Asan pun tak ada juga. Ni ada nama yang baru ni. Naam. Mana Ani Ray siapa ya? Alan. Baru masuk ke? Ada yang baru masuk? Ani Ray, Assalamualaikum. Syakir semalam macam masuk. Tapi keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan. Saya Anile yang baru Ustaz masukkan. Okey. Cuba dia join. Dengar je dulu ni sebab dah berapa siri dah habis. Saya watch dulu. Saya ikuti lagi jauh jugalah. Sebab saya belum tak tahu lagi first class tak nampak lagi. First class. Faham. Maksudnya modul pun belum dapat lagi, betul tak? Belum. Okey, kalau dah dapat modul, senang je nanti buka muka surat 3. Buka muka surat 3. Yang sekarang ni Ustaz dah hantar balik. Sebab tadi dia fail untuk hantar modul sebenarnya. Boleh cuba buka lah dekat WhatsApp. Tengok dekat situ. Dekat muka surat 3. Okey. Alright. Okey, ni Ukhti Ani rupanya. Naam. Okey. Terima kasih Ukhti Ani. Naam. Raihani. Okey. Naam. Raihani. Aywa. Ahlan. Okey, Syakir. Ahlan Syakir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semalam ada masuk kan? Tapi sekejap tak silap. Okey. Dah ready ataupun belum untuk buat perbualan? 1, 2 dan juga 3. Belum lagi. Aywa. Kalau baca? Sebab masuk sekejap pun. Faham. Kalau baca?
Kalau baca boleh? Baca. Dah baca boleh. Baca ada modelnya kan? Ada. Ada. Muka surat 3. Boleh kan? Boleh? Okay. Kalau boleh, cuba Ukhti Syafiqah dengan Akhi Syakir. Boleh? Boleh? Syakir. Okay, so Ukhti Syafiqah yang akan tanya Syakir dulu. Bismillah. Okey. Sekejap. Mas muka Mas muka. Ismi Syakir. kaifa haluka? Bikhairin. Alhamdulillah. Lepas tu saya tanya lagi. Bukan. Akhi Syakir yang kena tanya balik. Awak pula apa khabar? Sekejap. Tak jumpa. Muka surat 3. Aduh. Mana? Nak Ustaz hantar balik? Jumpa. Dah, Ustaz dah hantar balik. Nampak tak? Okey, untuk Syakir kita KIV dulu lah. Dah jumpa dah? Okey. Tak apa, untuk Akhi Syakir kita KIV dulu. Cuba baca sekejap lah. Okey. Nanti kita cuba berlatih lagi sekali. Untuk Ukhti Syafiqah dia dah ready. Kita dengan Ukhti Zanariah Zakaria. Assalamualaikum. Ukhti Zanariah. Waalaikumsalam Ustaz. Saya pun baru betul-betul nak join hari ni. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Dah buka muka surat 3 untuk tengok? Okey, dah. Okey, so sekarang Ukhti Syafiqah tanya Ukhti Zanariah. Sebelum tu Ustaz nak tanya, Ukhti Zanariah tahu tak maksud semua yang ada dekat muka surat 3? Sikit-sikit Ustaz. Sikit-sikit. Kalau baca boleh lah Ustaz. Kalau baca boleh lah. Okey, cantik. Sebab kita punya tahap adalah kalau boleh hafal apa yang ada dekat muka surat 3. Sambil tu kena faham lah kan. Lepas tu cuba berbual dengan rakan partner kita sampai habis perbualan ketiga. Sebab dia ada 3. Hiwar 1, hiwar 2, hiwar 3. Nah, lebih kurang macam tu. So yang paling penting nampak susunannya lah. Rasanya Ukhti Syafiqah dah nampak susunannya macam mana. So nanti Ukhti Syafiqah tolong guide lah. Boleh? Dekat Ukhti Zanariah. Boleh ke Ukhti Syafiqah? Boleh. Okey. Tapi sekarang ni kita cuba dululah testing. Okay. So Ukhti Syafiqah boleh tanya Ukhti Zanariah dulu. Okey. Mas Muki. Mas Kena jawab yang ismi tu. Ismi Zanariah. Okey, bagus. Kaifa haluki? Bi khair walhamdulillah. Okey, untuk bahagian ni, ya betul. Ukhti Zanariah kena tanya balik. Awak pula apa khabar? Macam tu. Yang nombor 3 tu. Kaifa haluka anti? Okey, wa kaifa haluki anti? Wa kaifa haluki anti? Kalau untuk perempuan, ki. Wa kaifa haluki anti? Wa kaifa haluki anti? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ana bi khair. Okey, terus. Hiwar 2. Min aina anti? Muka surat 12. Muka surat 12 ataupun tengok terus muka surat 3 dekat bahagian nombor 2. Kalau nak ringkasan dekat muka surat 3. Saya buka 13 ni boleh Ustaz? Boleh. Nah, boleh. Sebab dia muka surat 7, 12 dan juga 17 tak silap. Untuk ketiga-tiga perbualan lah. Tapi ringkasan semuanya dekat 3. Muka surat 3. Okey. Naam, Ukhti Zanariah dia tanya. Min aina anti? Awak dari mana? Ana min Malaysia.
Hal anti Malizi? Kalau perempuan, Maliziyun. Malaysiatun. Maliziyatun. Hal Ya. anti Maliziyatun? Naam. Naam ana Turki. Naam Kena ana tukar. Malaysiatun. Ya, betul. Kena tukar sikit. Nah. Mm-mm. Lepas tu yang jawab Naam. tadi tu kena tanya balik. Awak pula apa warga negara? Apa warga negara awak pula? Wama jinsiyatuka. Wama jinsiyatuki. Wama jinsiyatuki. Betul Ustaz? Wama Betul. Wama jinsiyatuki. jinsiyatuki. Syafika, cuba jawab. Ana Malaysia. Ana Malaysiatun. Macam tu ke? Betul. Ana Malaysiatun. Saya orang Malaysia. Okay. Saya dari Malaysia. Ana min Malaysia. Malaysia. Okey, cantik. Malaysia. Lepas tu perkenalkan pula abang kakak. Haza akhi huwa mudarras. Mudarris. Baris bawah. Yang nampak sabdu tu, kalau bawah sabdu tu ada baris, itu baris bawah. Baris bawah. Masih mudarris. Mudarris, betul. Oh, haza akhi huwa mudarris. Hadihi ukhti, sambung. Hadhihi ukhti hiya mudarrasah. Mudarrisah. Mudarrisah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Okey. Haza Kawan pula. sadiqi. Haza sadiqi huwa talib. Hadhihi talib. Talib, nah. Hadhihi sadiqati hiya talibah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Okey, bagus, masya-Allah. Sekejap, kita nampak gaya semua dah patah balik sini. Maksudnya mereka dah habis 5 pusingan. Masya-Allah. Ya, dah habis 5 pusingan. Ya. Lebih habis. Lebih lagi. Allahuakbar. Sampai lancar dah tu. Masya-Allah. Allahu akbar. Bagus. Agak-agak lagi. Okey, tak apa. Besok insya-Allah kita akan ikut kumpulan ini lagi. Ikut partner masing-masing. Ustaz dah dapat partner sendiri. Nanti akan rombak pula. Tapi untuk masa sekarang ni kita pakai partner ni dulu. Partner ni insya-Allah besok pun akan ulang benda yang sama. Masuk je dalam grup nanti, Ustaz pecahkan awal-awal, terus ulang. Hiwal 1, hiwal 2, hiwal 3. Masmuka, kaifa haluka, apa lagi? Wa kaifa haluka anta, min aina anti, wa ma jinsiyatuka, wa ma jinsiyatuki, hada akhi, hadihi ukhti, seterusnya. Okey? So tadi Ukhti Syafiqah sempat tanya je. Ukhti Zanaria tak sempat nak tanya. Tak apa, khair insya-Allah. Jadi Ukhti Zanaria boleh tengok baliklah rakaman untuk lebih senang faham. Untuk hari ni pun sudah okey. Ataupun lebih senang lagi, cuba hafal apa yang ada dekat muka surat 3 semuanya sekali. Kalau ada tak faham maksudnya, okay, boleh tanya dalam grup WhatsApp nantilah. Ataupun boleh tengok dekat bahagian mufradat. Dia punya makna, apa panggil perkataan. Okay, sebab muka surat 3 itulah jadi tulang belakang kita untuk kita latih perbualan. Okay. So insya-Allah Ustaz akan fokus pada yang tak sempat lah, macam Akhi Azizun. Akhi Azizun, betul ke namanya Azizun ataupun Azizan? Ustaz tak pasti. Okay. Abu Bakar. Ya, saya ada soalan. Dia nak kata hadza akhi huwa mudarris ke mudarrisun? Kalau duduk betul. Nak cakap kan boleh lah kalau duduk, nak duduk betul. Cuma nak lagi selamat baca mudarris. Matikan sahaja. Itu lagi selamat. Mudarrisah atau mudarrisatun? Ya, betul. Mudarrisah atau mudarrisatun. Dua-dua boleh. Kalau yang terbaiknya bolehlah mudarrisatun. Yang terbaik lebih bagus matikan. Cuma yang ada tak marbutah tu kena jelas dia punya bacaan lah. Ada hak,
tak marbutah tu kan. Model risah kan, talibah. Kalau nak berhenti makna kita jelaskan mudarrisah. Betul, macam tu, pandai. Okey, alhamdulillah daripada sini kita boleh nampaklah yang lancar dengan yang tak lancar, dan yang dah diberi kumpulan dan juga yang belum diberi kumpulan. Sekejap ya. Zan, yang lain. Tamam. Khair. Yang lain insyaAllah Ustaz akan fokus. Kita bagi tanda lah. Tanda yang ni. Yang ni dengan yang ni. Yang lain insyaAllah besok kita akan beri perhatian untuk kita buat latihan lah. Sepatutnya yang lain pun kena buat latihan juga. Cuma kita buat proses satu persatu untuk semua faham macam mana perbualan yang kita mesti ikutilah supaya tak lari. Sebab nanti insyaAllah ada banyak lagi perbualan lain yang anda semua kena ingat. Jadi nak senang, kita ikut sahaja hafalan perbualan mana yang penting. Okay? Alhamdulillah anda semua dapat ikuti dengan cantik dan baik. InsyaAllah besok pun kita akan ulang 5 pusingan dan lebih. Antara sebab kita buat sedemikian adalah untuk ke arah biasa. Ingat kita bukan sahaja nak tahu. Ustaz boleh je bagi tahu, kemudian anda semua tahu. Tapi kita nak menjawab persoalan macam mana saya boleh biasa dengan ayat dan juga perkataan Arab yang kita belajar. Contoh kalau saya bagi tahu senang je. Okey, ini maksudnya sekian. Tahulah maksud dia sekian. Kalau nak macam ni macam tu. Kalau nak macam ni, itu senang sangat. Cuma untuk ke arah kebiasaan macam mana? Kena lancar lah. Nak lancar nak kena cuba buat perbualan. Kan? Betul. Jadi sebab itulah kita kena pecahkan kumpulan supaya buat perbualan tersebut. Ini buat ulang sampai 5 pusingan dan lebih. Okey, alhamdulillah anda dah nampak dah macam mana kita punya proses. Dan ini dah hari keempat dan insya-Allah kita akan buat proses yang sama untuk ketiga-tiga topik. Dan bila kita buat proses yang sama untuk ketiga-tiga topik, insya-Allah tahap sampai biasa tu boleh lah. Okay. Dan untuk mudah faham ke bahagian seterusnya, insya-Allah lebih senang. Okay. Dia mencabar tapi sebab dah ada basic, dia jadi lebih mudah. Tanpa kita buang masa, buka muka surat 19. Okay. Yang anda semua buat tadi, yang hafal apa semua, ulang semua tu, itu sebenarnya Ustaz bagi tahu awal, cumalah level 1. Cuma level 1. Level 1 ni pun saya gugup-gugup lagi Ustaz, macam mana? Tak apa. Memang kita cuba sampai untuk lancar lah. Sekarang kita akan masuk kepada level 2 pula. Tapi sebelum tu, kita perlu tahulah perkataan-perkataan minimum. Perkataan-perkataan minimum. Apa kita? Okay, perkataan-perkataan minimum dekat muka surat 19 ni lah. Baca dengan Ustaz sama-sama. Jaddun atuk. Jaddun atuk. Jaddatun nenek. Jaddatun nenek. Terus, abun ayah. Abun ayah. Ummun ibu. Ummun ibu. Ammun pakcik. Ammun pakcik. Ammatun makcik. Ammatun makcik. Ibnun anak lelaki. Ibnun anak lelaki. Nak kena buang kepala Hamzah tu lah. Sebab dia tak ada Hamzah. Ibnatun anak perempuan. Ibnatun anak perempuan. Hafidun cucu lelaki. Hafidun cucu lelaki. Hafidun cucu lelaki. Hafidatun cucu perempuan. Hafidatun cucu perempuan. Terus akhun abang.
Akhun abang. Ukhtun kakak. Ukhtun kakak. Okay, bagus. Zaujun suami. Zaujun suami. Zaujatun isteri. Zaujatun isteri. Okay. InsyaAllah yang ini yang kita akan ambil. So sekarang kita tag 2 minit ataupun 1 minit untuk anda semua proses maklumat yang ada dekat sini lah. Okay, cuba tengok gambar ni. Masya Allah. Ada atuk, ada nenek. Okay, sebelum kita masuk level 2. Sambil-sambil tu kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya. Muka surat 20 tu bolehlah tulis-tulis. Okay, perkataan-perkataan yang baru. Ustaz kata yang potong tu yang anak lelaki tu ke Ibnu tu Hamzah tak ada ya? Ya, Hamzah tak ada. Tulisan dia cuma alifnya sahaja. Ibnu. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz muka surat sebelah tu maknanya kita salin balik yang tadi kita baca tadi Ustaz. Betul. Apa perkataan-perkataan yang kita ambil dekat 19, kita letak dekat muka surat 20. Harap dengan maksud. Okey. Okey, tamam. Sekarang kita akan masuk ke level 2. Semua masih ingat kan tentang macam mana kita sebut apa nama kamu? Ingat Ustaz. Apa nama awak? Macam mana apa nama awak? Mas Muki. Betul. Mas Muki. Sangat mudah. Okey. Sekarang kita ubah konteks atau tambah konteks. Apa nama atuk awak? Mas Muka. Bukan. Mas Muka Jadun. Masmu Hafiz juga. Mas Muka Jadun. Sabar. Ikut Ustaz baca. Tamam. Okey. Dan kita akan jawab juga soalan dia. Nama atuk saya Ahmad. Contoh. Ini level 2 yang Ustaz maksudkan. Dia sama juga soalan pertama. Cuma macam mana kita nak aplikasikan pada level yang seterusnya lah, atau bahagian yang lain. Okey. Jadi ikut Ustaz baca. Dia senang kalau ikut Ustaz baca. Nah, ikut. Yeah. Masmu jaddika. Masmu jaddika. Masmu jaddika. Masmu Jadika. Ismu jaddi Ahmad. Ismu jaddi Ahmad. Ismu jaddi Ahmad. Ismu jaddi Ahmad. Okey, bagus. Senang je kan? Okey. Sekarang kita tengok nenek pula dan kita tambah sikit perkataan. Tadi apa nama atuk awak? Kita tambah. Allah, tinggal 10%. Wahai Ali, apa nama atuk awak? Nama atuk saya Ahmad. So kita tukar, wahai Ali, apa nama nenek awak? Nenek awak. Nama nenek saya bukan Ahmad lah, perempuan. Kena perempuan. Sarah contohnya. Okey. Ikut Ustaz baca. Wahai Ali, bukan yang tu. Kita nak buat wahai Ali, apa nama nenek awak kan? Okay, ikut Ustaz. Masmu jaddatika. Ya Ali. Masmu jaddatika. Ya Ali. Ya Ali. Masmu jaddika. Lagi sekali. Ya Ali. Masmu jaddatika. Ya Ali. Masmu jaddika. Lagi sekali. Ya Ali. Masmu jaddatika. Ya Ali. Masmu jaddatika. Ismu jaddati Sarah. Ismu jaddati Sarah.
Sarah. Lagi sekali. Ismu jaddati Sarah. Ismu jaddati Sarah. Okay, ni begitulah caranya. Okey. Sekarang kita buat ayah pula. Ustaz tunjuk contoh lagi sekali. Nanti Ustaz nak tengok siapa yang nak cuba pula. Okey. Sama juga kita panggil Ali. Kita tak panggil Aisyah. Kita panggil Ali je sekarang. Okay, kita nak tanya, wahai Ali, apa nama ayah awak? Wahai Ali, apa nama ayah awak? Nama ayah saya Ahmad. Okay, ikut Ustaz baca. Ya Ali, masmu abika. Ya Ali, masmu abika. Ya Ali, masmu abika. Ya Ali, masmu abika. Ismu abi Ahmad. Ismu abi Ahmad. Ismu abi Ahmad. Ismu abi Ahmad. Senang ke susah? Boleh tahan. Boleh Ustaz, tahan. Alhamdulillah. Ustaz boleh tulis tak? Yang tu. Masmu Abika. Ustaz cadangan tak perlu tulis. Ustaz cadangan adalah untuk anda sudah ada gambaran apa nama dalam kepala. Sebab sudah dihafal apa nama awak, macam mana apa nama awak? Mas Muka. Betul. So, cuma tinggal ya, betul. Dia membuatkan hafalan lah Ustaz kan? Dia akan menggerakkan otak kita lah. Kalau tidak dia nak tengok. Dia akan perlu lah. Ustaz harap kita tak perlu tengok lah. Okay. Harapan saya tak perlu tengok. Tapi kalau nak juga cuba tulis sendiri. Boleh tak? Boleh Ustaz. Okay. Okay, sekarang sambil anda semua cuba tulis. Okay. Siapa nak cuba untuk ibu? Masmu. Wahai Ali, apa nama ibu sorang-sorang? Siapa nak cuba? Bagi tahu. Saya nak cuba. Ana cuba. Okey, Ukhti Nursinah cuba. Ya Ali, masmu ammun. Masmu ummi. Ummika. Masmu ummika. Ya Ali, masmu ummika. Nama ibu saya Sarah. Ummika dia kena ka kan? Betul, sebab panggil Ali kan? Betul. Kalau perempuan Ustaz dia ummiki. Betul. Kalau macam kita panggil Sarah, ya Sarah, masmu ummiki. Betul, pandai. Okay. Nama ibu saya Sarah. Macam mana? Ismu ummi Sarah. Tak betul dah Ustaz. Dia dah bagi tahu jawapan. Okey, Ukhti Nursinah ulang balik tanya, lepas tu jawab terus. Ya Ali, masmu ummika. Saya jawab sendiri ya. Betul, jawab terus. Ummi Sarah. Ismu ummi. Ismu ummi Sarah. Okey, cantik, bagus. Okey. Baik, Ukhti Nursinah. Okey, sekarang Ukhti Sabiha nak cuba? Ya. Okey, cuba pakcik. Wahai Ali, apa nama pakcik awak? Ya Ali, masmu ammika. Ismu ammi Umar. Ismu ammi Umar. Okey, cantik, dia tukar nama lain. Aywah. Bagus, lancar. Sekarang siapa nak cuba untuk makcik? Ukhti Fadilah nak try? Okey. Ya Ali. Masmu Ammati. Tinggal awak. Amatika, pandai. Aywah. Nampak dah? Ismu Ammati Sarah. Betul, Ammati Sarah. Makcik. Nama makcik saya Sarah. Okey, Ismu Ammati Sarah.
Okay, bagus. Ukhti Fadila pun boleh buat juga. Nam, ada yang nak cuba? Akhi Ismail nak try? Tak, saya confused sikit. Ya, saya. Bila kata ismu apa tadi perempuan tu? Ismu amati. Ismu ammati. Nama makcik saya. Ammatika ke ammatak? Oh, tu dia tan situ tu perubahan dia tu. Khair. Faham. Okay, Ustaz bagi tahu je lah. Tapi Ustaz tak bagi tahu penerangan. Ustaz bagi tahu je cara baca yang betul. Untuk kes kita yang ini, cuba ingat yang betul lah. Kalau kita baca masmu ammataka, tu bacaan yang salah, tapi maksudnya difahami. Kalau kita baca masmu ammatuka, Ustaz tunjuk perkataan makcik dululah. Nah. Kalau kita kata masmu ammatuka, itu pun bacaannya salah, tapi maksudnya difahami. Untuk bacaan yang betul, yang Ustaz tunjuk tadi. Masmu ammatika. Apa pasal ammatun tu boleh jadi ammati pula? Untuk tahu sebabnya, Ustaz tak sarankan untuk kita tahu sekarang. Cuma Ustaz bagi tahu je. Yang bacaan betul macam ni. Itu jadi kalau itu mudhaf ilaihi Ustaz. Mudhaf ilaihi. Tamam, betul. Cuma Ustaz tak nak terangkan sekarang. Ada panjang cerita. Nah. Tapi untuk mudah, yang bacaan betul macam tadi. Masmu ammatu salah. Masmu ammata salah. Masmu ammati betul. Masmu ammatika maksud Ustaz. Okay. Jadi kalau anda semua dah nampak latihan tadi tu, dah tahu macam mana Ustaz cara baca betul. Kalau dapat tiru, lagi bagus. Okay. Kalau contohnya tersalah baca, Ustaz nanti bagi tahu je lah. Okay, betul. Cuma bacaan sahaja yang salah. Itu je lah. Okay. Nah, so kalau contohnya kita tersalah baca, tak ada masalah. Okay. Buat masa sekarang Ustaz tak nak terangkan lah sebab apa. Tapi Masya Allah, Ukhti Fadilah dia dah tahu jawapan dia. Okay. Sebab kita sedang fokus perbualan. Ustaz nak juga masuk pasal tata bahasa ni, tapi penjelasan dia panjang. Okay. Untuk kita nampak gambaran pun sudah makan masa ceritanya. Nah, jadi untuk mudah, cuba ikut baca yang betul. Dan menariknya belajar perbualan ni, tanpa kita perlu tahu sebabnya pun, kita dah boleh baca dengan bacaan yang betul. Itulah. Nah, kalau belajar perbualan. Kalau ikut betul-betul lah template-nya. Tapi kalau tak nak ikut template, yang ni main belasah je contohnya. Dia macam Ustaz bagi tahu lah, nanti Ustaz tegur, oh yang ini dia salah baca. Yang betulnya macam ni. Macam tu je lah. Okay. Nah. Siapa nak cuba lagi untuk Ibnun? Ataupun kalau nak cari juga, nak tahu hakikatnya, cuba cari tajuk mudhaf ilaih. Ustaz jadikan kerja rumah je lah. Jadikan kerja rumah. Cubalah cari apa itu mudhaf ilaih. Kalau nak tahu sebab lah. Okay. Nah, siapa nak cuba lagi untuk anak lelaki? Ukhti Syafiqah boleh? Ukhti Syafiqah. Boleh ke? Saya jadi apa tadi? Apa nama Syafiqah? Bukan, ni ada kat depan ni. Wahai Ali, apa nama anak lelaki awak? Nama anak lelaki saya Ahmad. Masmu ibnika. Syafiqah. Nah, boleh Ukhti Syafiqah? Ya Ali. Ma ismi ibnika. Masmu ibnika. Nah. Masmu ibnika. Nama anak saya Ahmad. Ibni Ahmad. Ismu ibni Ahmad. Ibni Ahmad. Okey, lebih kurang macam tu lah. Okey,
Alhamdulillah, Ukhti Syafiqah pun boleh juga. Yang lain-lain insya-Allah Ustaz akan tanya jugalah untuk lihat sama ada anda semua boleh ke tidak dapat gambaran berkenaan dengan level 2, iaitu ubah konteks. Dan untuk ubah konteks ni dia sangat berhajat kepada level 1 lah, persediaan asas. Kalau dah ada level 1 kukuh, level 2 dia macam mudah sikit sebab tinggal masukkan perkataan je. Tapi kalau level 1 tak cukup kukuh, level 2 banyak goyang. Nah. Okey, sebenarnya simple sahaja dan simple sangat. Cuma kita ikut step by step lah. Nah. Ustaz soalan? Ada soalan? Ya, ada. Ustaz kata maf'ulun bih. Yang mana Maf'ulun satu bih mana? yang jadi maf'ulun bih itu? Bukan, mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Ilaih. Ya. Mudhaf ilaih. Pernah belajar mudhaf ilaih? Mudhafun ilaih. Ya. Ya. Okey, mungkin antara kita sudah pernah belajar tata bahasa. So Ustaz skip lah penerangan tentang tata bahasa. Nah, kita terus kepada aplikasi. Nah. Okey. Khair insya-Allah. Jadi sampai sini dulu insya-Allah kelas kita dan besok insya-Allah kita akan masuk topik kedua pula. Okey. Dan topik kedua Ustaz bagi tahu awal dia simple, tapi simple pun dia apa panggil? Ni simple je lah, senang. Dia macam mana ya? Topik 2 nanti kita akan masuk tentang tanya siapa. Kita akan gunakan adakah dan juga di mana. 2 yang pertama mudah. Yang ketiga sahaja agak tricky. Okay, sebab dia dah mula dengan kata kerja. Okay. Bila dah mula dengan kata kerja ni, dia jadi lebih mencabar lah. Okay. Jadi insyaAllah kita akan jumpa anda semua besok. Baik. Jadi sampai sini dulu insyaAllah kelas kita.